Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Daim daripada Melaka FM untuk segmen seleksi pagi kita hari ini. Untuk topik yang berikutnya, kita nak berkenaan dengan... Okey, ini berkaitan dengan Mobile School, membantu pendidikan anak-anak PPR yang mana kami difahamkan telah pun inisiatif ini bermula pada tahun 2019. Sudah lama sebenarnya. Dan dua orang tetamu pada hari ini, kita bersama dengan Datin Dr. Hajah Hartini binti Osman, iaitu pengerusi Yayasan Bina Kesejahteraan YB Care, dan juga kita bersama dengan Dr. Zahid Zamri, iaitu pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani UIAM. Selamat datang, selamat pagi Malaysia dan juga selamat berpuasa. Masih belum terlambat mengucapkan kepada anda berdua. Okey, topik kita hari ini Mobile School. Bagaimana sebenarnya Mobile School ini boleh membantu pendidikan anak-anak di PPR. Kita mulakan dengan Dr. Hartini terlebih dahulu. Mungkin boleh kongsikan sikit berkenaan bagaimana peranan Yayasan Bina Kesejahteraan YB Care ini memainkan peranan untuk mengendalikan ataupun melaksanakan program Mobile School. Alhamdulillah, terima kasih kepada SPM kerana bagi peluang kepada kami, Syuaida dan Ridwan. Selamat bertemu. Selalu tengok kat TV je pagi-pagi kan. Alhamdulillah. Sebenarnya YB Care ni, short form tu Yayasan Bina Kesejahteraan, kita mulakan program ni pada 2019. Selepas keluar satu macam laporan di akhbar mengatakan banyak anak-anak tercicir. Dan daripada situ kami melawat perumahan PPR ni dan kita lihat banyak keciciran di sekolah anak-anak, terutama anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan bila kita buat siasatan, kita lihat banyak perkara yang berkaitlah berkenaan dengan keciciran tersebut. Anak-anak ni sekolah rendah, masa saya pergi ke PPR Subang tu, lebih kurang 153 budak-budak tak pergi sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah pun about that amount. So kita kata kenapa tak pergi sekolah? Jadi isu dia lah banyak benda yang berkaitlah, Syuaida. Mak bapak kerja, tak ada pendapatan, tak ada duit belanja sekolah, tak ada baju sekolah, tak ada kasut sekolah, tak ada buku sekolah, tak ada makan. And diorang tu macam nak sekolah tapi malu nak pergi sekolah. Dan tak mampu nak pergi sekolah, nak jalan ke sekolah, tak ada bas sekolah, you know. So everything compiled, dan by the end of the day dia kata tak payah pergi sekolah. So and then mak bapak pun macam tak boleh nak force them to school because possibility of menghantar anak-anak tu dengan keuangan tu agak susah bagi mereka. So therefore YB Care, Yayasan Bina Kesejahteraan, kita buat satu modul, ya, dan kita buat program ni dengan 6 modul. 6 modul tersebut kita buat bersama dengan anak-anak di PPR Subang dulu, right before COVID masa tu, dan kita buat masa tu kerjasama kita dengan Universiti Putra Malaysia. Jadi untuk itu kita buat dan kita laksanakan program tu. Kenapa kita buat tu? Sebab kita nak kembalikan diorang minat ke sekolah. How kita tengok kejumpakan ikon, kita minta kita fokus kepada sains, matematik, kita sains languages, dan macam mana kita jalankan aktiviti itu secara santai, lebih mobile, lebih memberi kesukaan kepada mereka, dan kenapa pelajaran itu perlu dalam kehidupan mereka. Jadi therefore kita mulakan konsep YBK itu datang kepada tempat tersebut, not they come to us, we go to them. Jadi untuk itu kita kumpulkan parents, kita kumpulkan anak-anak kawasan tempat tu. Masa tu dekat PPR Subang dia ada lebih kurang, tak silap saya, 8 blok. Jadi kita dapat cuma dalam 153 student yang fokus selama 6 bulan untuk bersama. Dan selepas tu alhamdulillah mereka mula balik ke sekolah. Jadi kita tengok pendidikan menjadi satu benda yang penting dalam kehidupan, dan parents pun kembali sedar bahawasanya mereka perlu untuk memastikan anak-anak ni complete dia punya tertiary education lah, maknanya primary dan secondary. Macam tu. Jadi dalam konteks untuk ialah memastikan kejayaan program ini, Dr. Zahid juga daripada pensyarah Jabatan Sains Politik dan juga Pengajian Madani UIAM, di manakah program yang terkini yang dilaksanakan untuk program mobile schooling ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Malaysia, Cik Ridwan, Cik Shu. Yang dilakukan oleh UIAM adalah melalui kelas saya, iaitu kami namakan kelas Usrah in Action, iaitu Usrah bertindak, di mana pelajar-pelajar saya menjadi fasilitator kepada program Mobile School ini. Dan program Mobile School ini kami adakan yang pertama di Lembah Subang, tapi kami di UIAM kami lakukan di PPR Desa Rejang, Perumahan Awam Desa Rejang.
di Setapak. Jadi di situ Perumahan Awam Desa Rejang adalah perumahan awam yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Ia memiliki lebih kurang 18,000 penduduk dan 12 blok. Jadi di situ sangat padat dan seperti yang Datin kata tadi, ada pelbagailah masalah seperti kurang minat terhadap sekolah di kalangan anak-anak di situ. Jadi kami cuba untuk menggalakkan mereka untuk nampak di mana hala tuju mereka. Jadi program Mobile School ini adalah program motivasi, tetapi ia bukanlah program motivasi yang tipikal yang biasa kita tengok. Di sini kita bagi anak-anak ini visi untuk mereka nampak di mana hala tuju mereka supaya mereka ada keyakinan untuk keluar daripada kemiskinan bandar. Apa-apa yang akan diajar tu? Modul-modul Nak tahu juga. Yang pertama adalah suai kenal. Yang kedua, modul kedua adalah berkaitan sayangi diri sendiri supaya anak-anak ini mereka ada rasa sayang terhadap diri sendiri. Betul. Sebab biasalah di bandar kan, kecil-kecil rambut pun dah color jingga kan. Jadi ataupun Ada sebab merokok. sebenarnya kadang-kadang masyarakat dia terus ni judge kan. Ya, betul. Budak ini ada masalah, masalah disiplin. Tapi Betul. sebenarnya kalau kita pergi di sebalik tu, kenapa dia color rambut warna tu? Kenapa dia berkelakuan itu? Ada sebab sebenarnya kan. Dan mereka bukanlah jahat. Kan? Yang modul ketiga, Melaka Destinasi Kerjaya. Di sini kita sudah para fasilitator dan karyawan WBK awal-awal dah tanya, kamu nak jadi apa? Jadi mereka sudah ada idea. Aku nak jadi ni, target di masa hadapan. Saya faham ini sebab saya dulu pun sendiri membesar di rumah flat. Jadi saya ada pengalaman itu di mana tak nampak. Kita tak nampak macam mana apa hala tuju masa depan kita nak jadi apa. Betul. Apa punca itu sebab adakah komuniti kat mana kelompongan ini? Saya rasa kelompongan ini kerana kurang pendedahan. Kurang pendedahan sebab sebagai anak-anak flat, kami tak ada orang yang datang menerangkan kepada kami kurang. Di sekolah ada, tetapi bila balik ke rumah sudah kembali kepada keadaan asal lah. Apa beza doktor melihat pada zaman doktor dahulu dengan zaman sekarang yang doktor handle program ini? Saya nampak disebabkan peluang yang diberikan ini, anak-anak ini sangat seronok, sangat tak sabar nak masuk, nak join. Jadi di situ anak-anak ini nampak lebih mungkin sudah lebih cakna. First kelas pertama memang kurang cakna, tetapi bila dia dah mengikuti dia rasa seronok. Jadi dia aku nak tahu apa lagi. Jadi itu di modul keempat kami jemput ikon. Seorang ikon yang sudah berjaya untuk anak-anak ini tengok, aku insya-Allah boleh jadi macam abang ni. Dan di akhir sekali kami lakukan kesimpulan dan ingatkan balik kepada anak-anak ini apa yang telah belajar daripada modul 1 sampai modul 5. Berapa lama tempoh? 3 bulan. 3 bulan. Satu modul 1 bulan ke atau dua modul 1 bulan. Dia sebenarnya modul tu, kalau saya boleh add, daripada program yang kita buat masa PPR Subang tu, selepas kita dah tengok dia punya perjalanan modul, kita buat 6 modul. Jadi 6 modul tu dia ada 3, ada buku yang kita dah print out. Jadi bagi mana-mana sukarelawan yang nak bekerjasama dengan kita, dah ada buku siap. So contoh kata dia, I've got something nak buat tapi I tak tahu apa nak buat. Jadi dia boleh bersama dengan kita untuk buat program Mobile School ni bersama dengan universiti-universiti terutama macam UIM. Kita dah berbincang lebih setahun kita berbincang masa kita jumpa di program Kongres Kemiskinan di Engku Aziz Center, dan we throw out the idea macam mana kita nak buat dekat PPR Rejang ni. As Dr. cakap tadi, 18,000 yang datang tu hanya 35 student saja. Jadi masih lagi kurang dia punya respon, but kita fikir we have to start somewhere. Kalau kita tak start, we'll never start kan. Jadi we have to start somewhere in order kita nak bagi dia peluang sedar bahawa pendidikan tu sangat penting. Jadi daripada 6 modul tu dia biasanya 6 bulan, tapi because dekat PPR Rejang ni nak puasa, jadi kita shortenkan modul tu. Jadi 2 modul kita buat, so kita finish it before bulan puasa. Jadi
untuk itu dia orang dapat program yang sangat lengkap. Dan selepas tu macam bila kita buat di PPR Subang tu, kita kerjasama dengan YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan. Lepas dia orang dah keluar tu, dia tak tahu mana nak pergi sekolah, anak miskin, tak ada duit dan sebagainya. What we do is kita enroll dia dalam asrama kasih. Jadi 100% disponsor oleh Yayasan Basmi Kemiskinan. Jadi dia dapat sekolah. Alhamdulillah budak-budak PPR Subang dah masuk asrama kasih, dah masuk AKYBK. Jadi dia orang ada tempat melalui kemiskinan ni, melalui education ni sebenarnya Syuaida dan Ridwan akan membantu untuk dia cut off that putaran ganas kemiskinan. Yes, betul. Sebab bila dia dapat education, dia dapat pelajaran, dapat diploma, dapat degree, dia dapat kerja yang lebih baik dan lepas tu dia balik at least rumah tu jadi lebih bertukarlah daripada hardcore poor jadi mungkin poor saja, tapi anak-anak tu dah ada education dan daripada situ dia akan putaran ganas kemiskinan tu di stop. Jadi dia tak adalah cycle tu berulang. So that's why mobile school ni sangat penting kerana kita nak hasrat kita lah ya, Dr. Zaid, kalau boleh kita nak turun padang, pergi ke semua PPR, buat program ni, motivate them, dan of course kita nak rakan strategik lah. Kalau masa kata ada orang yang boleh support ni, ikon-ikon macam Syuaida, macam Ridwan, boleh bercakap dengan diorang, oh ini kakak tu saya tengok dia kat TV lah, you know why. Jadi dia akan minat dan dia ada cita-cita. Sebab tu kita ada kat dalam modul tu, apa awak nak jadi? Awak nak jadi announcer, awak nak jadi doktor, awak nak jadi apa? Jadi kena ada ikon yang bercakap dengan dia. Sebab ikon-ikon yang bercakap kita ni semua pengalaman macam Dr. Zaid ni. Duduk dekat flat, apa ni susah dan macam mana. Tapi mereka menjiwai kesusahan tu dengan mengeluarkan diri dia dan belajar untuk mencapai cita-cita dia. That is what we want anak-anak ni dengar. Jadi mobile school ni, daripada kita pergi, dia datang ke kita, mungkin susah transport lagi, nak duit makan lagi dan sebagainya. Ini kita bawa kat dia. Dan kita buat dengan community. Itu yang UIM kata community lestari. Community lestari, program yang kita boleh bekerjasama untuk memastikan dia orang dapat keluar daripada putaran ganas kemiskinan ni melalui pendidikan. Dan mobile school ini hasrat kita nak buat banyak lah, tapi kita perlukan rakan strategi. Kalau mereka ada yang bersetuju tu, kita dah ada modul siap. Jadi siapa yang nak bersama kita welcome. Apa beza pendekatan sekolah rendah, pelajar sekolah rendah dengan pelajar sekolah menengah? Mungkin Dr. Zaid boleh kongsi. Okey, sebenarnya memang ada pengasingan di situ di antara sekolah rendah dan sekolah menengah. Akan tetapi waktu kami di Perumahan Awam Desa Rejang, jumlah seperti yang saya kata tadi 35 orang sahaja. Jadi kami gabungkan dan alhamdulillah yang mana yang besar tingkatan 4, tingkatan 5 pun ada. Dia macam jadi kakak abang kepada yang lebih kecil. Yang darjah 2, darjah 1 pun ada. Jadi secara backgroundnya mereka mendaftar sekolah, cuma mereka jarang pergi sekolah ataupun bagaimana? Mereka ada yang jarang pergi sekolah, ada yang tak pergi sekolah langsung. Contoh bila kita buat jalan tu, kadang-kadang macam kita pergi di PPR Kampung Gerinci kat sini kan. Ada PPR tu. Apa nama dia? Pantai kan. Jadi kita pergi kat situ. Jadi kita tengok budak-budak 15 tahun tak sekolah dah. Cakap dia dah kerja. Jadi dia dah kerja, gaji dia dapat 1,500, 1,600, 1,700 kan. So kenapa dia tak nak pergi sekolah? Mak bapak susah, tak ada duit nak pergi sekolah, tak ada motivation. Mak bapak pun tak kisah sebab dah kerja, dah dapat gaji. Jadi kita tanya, awak kerja buat apa? Saya kerja masukkan ubat anti, ubat dalam gaji. Kita pun tanya, ubat apa? Jadi so you understand, right? So jadi but they are already, bila dia dah dapat duit tu, dia dah tak nak pergi sekolah. Tapi bila kita buat program, kita tunjuk kita ada akademi yang boleh buat electrical, kita ada akademi yang boleh buat otomotif, TVET lah, macam TVET sekarang, TVET kan, everybody say about TVET. So dia akan terbuka sebab TVET ni bila dia dah dapat kelulusan TVET tu, gaji dia dapat 3,000, 4,000, 5,000, gaji dah premium. Jadi untuk itu they like to go back to school, they like to go this, dia tak payah fikir pasal akademi. Kan kita lah malah matematik tak nak lah, sains tak nak kan, orang kita macam tu kan. Jadi malah lah, tak nak fikir lah, tak nak itulah, tak nak ini. Tapi bila kita buat kerja-kerja yang vocational, dulu kan sekolah kita panggil vocational
vocational kan. Mana kita ada bagi TVET kan. Sekolah teknik, sekolah vocational kan. Sekarang TVET. Jadi kita masuk tu, kita tengok mereka ni lebih cemerlang. Sebab macam kita ada pengalaman tersebut. Mereka lebih cemerlang dan mereka lebih hands on dengan apa yang dia buat. Jadi untuk itu, bagi saya mobile school ni kita bukakan minda dia. Kita nakkan maklumkan pada there is a lot of support system if you want. Jadi kita boleh bekerjasama dengan community. Macam dekat PPR Rejang ni kita bekerja dengan community. Ya, Persatuan Penduduk. Persatuan Penduduk. Desa Rejang memang sangat membantulah. Dia, dari dulu, saya rasa saya dah 3 tahun di situ. Dari dulu memang sangat membantu menyediakan tempat untuk promosi. Dan memang saya terima kasihlah pada Persatuan Penduduk Desa Rejang. Saya nak tambah di sini, di belah pihak pelajar saya pula, mereka dapat belajar benda yang realiti. Dan saya sendiri duduk di Menara Gading, sebelum saya turun ke komuniti, saya rasa saya tak nampak sebenarnya 100%, 100%. Bila saya turun, saya banyak belajar daripada komuniti. Terutama sebagai contoh, daripada Persatuan Penduduk, daripada ucapan-ucapan mereka dalam upacara-upacara begini, saya dapat belajar input-input baru. Jadi para pelajar saya, mereka sendiri bagi tahu saya kembali. Mereka kata, oh doktor, saya banyak belajar di sini. Saya nampak benda yang saya tak nampak di universiti. Di universiti memang betul ada. Tetapi di komuniti pun ada ilmu-ilmu yang pelajar saya boleh belajar lah. Dan Alhamdulillah, diorang memberi feedback yang bagus. Seperti contohnya, doktor, tadi kita sebenarnya tak patut cerita pasal makanan. Sebab tadi saya tanya seorang adik tu, makan apa pagi tadi? Pagi tadi dia makan bubur je, doktor. Jadi pada saya, kita tak sepatutnya cerita pasal makanan. Jadi di situ mereka belajar sebagai contoh. Perkara-perkara di komuniti. Kita pun belajar juga hari ni, Ridwan, kan? Banyak perkara baru. Ralik kita dengar. Ralik. Ridwan sampai tahu tak dengar tu. Ralik tu. Mungkin satu hari nanti kami boleh bersama dengan. Boleh. Come. For our next program. Macam saya pun bukanlah daripada keluarga yang senang. Betul. Tapi belajar itulah yang keluar daripada kesusahan tersebut. Betul. Terima kasih kepada kedua-duanya saja kesempatan yang ada untuk kita bercakap berkenaan dengan topik kita hari ini, mobile school. Semoga dapat membantu pendidikan anak-anak di luar sana. Kalau anda berminat juga, boleh hubungi mereka untuk berkolaborasi dan juga membantu anak-anak ini untuk mendapat akses pendidikan. Ya, dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia, cerita pagi di Negeri Pahang. Inilah berkenaan dengan jelajah Ramadan bersama dengan Petron, bersama dengan rakan pelapor Nurliana Nazam. Silakan.